Sekarang, saya akan tunjukkan macam mana nak register akaun Public Gold khas di bawah bimbingan saya. Langkah pertama, cari webpage PG5G Ashraf Zaid atau klik je link di profil saya. Klik daftar percuma. Pilih untuk daftar akaun dewasa atau akaun junior bagi umur 18 tahun ke bawah. Isi maklumat yang diperlukan mengikut kategori akaun. Cek PG code dan nama introducer. Klik pada subscribe to newsletter dan klik proceed. Dah siap daftar. Sekarang, download app Public Gold. Tekan je box mengikut phone yang anda gunakan. Sekarang, kena sahkan akaun yang anda daftar tadi. Mudah je. Mula-mula, login untuk kali pertama. Username dan password adalah nombor IC anda. Lepas tu, login now. Klik request TAC dan isi TAC yang diterima. Buat belian pertama untuk aktifkan akaun. Klik top up dan buat belian serendah RM100. Nak beli lebih? Tiada masalah. Pilih FPX sebagai payment method. Kemudian, masukkan amount atau kuantiti yang anda nak beli. Tekan My Save dan tick I agree. Kemudian, place order. Tekan OK. Tekan I'm paying for my own purchase. Tekan I am aware dan tick I confirm. Kemudian, tekan Submit. Anda akan dibawa ke page online banking untuk buat bayaran. Selesai bayaran, akaun anda dah aktif. Tahniah!